Persempadanan? Tuntutan bertindih? Isu-isu global? Okey, apa tu persempadanan? Senang ceritalah kan, ada dua buah negara A dengan negara B, dan ada garisan dekat tengah-tengah dia tu. And garisan itulah yang dipanggil sempadan. And sempadan tu adalah pemisah kuasa antara negara A dan negara B. Basically kita boleh cakap negara A dia tak boleh nak kacau apa-apa yang negara B perintahkan. Sebab antara negara A dia ada kuasa kedaulatan dia, and negara B ada kuasa kedaulatan dia. Contohlah, ni negara Malaysia and ni negara Thailand. Ada sempadan garisan kat tengah-tengah dia tu. So, apa-apa je pemerintahan Malaysia buat, negara Thailand tak boleh masuk campur. Sama ada Malaysia nak cakap Malaysia pemerintahan dia tak betul ke, salah ke, mereka dengan pemerintahan mereka dan Malaysia dengan pemerintahan Malaysia. Jadi, kalaulah persempadanan ni tak ditetapkan dengan baik, akan ada kesan buruk. And benda ni dah pernah berlaku dah pun. And benda ni dia tak ada kata putus sampailah sekarang. Contohnya, peristiwa yang berlaku masa 2013 iaitu peristiwa Lahad Datu dekat Sabah. Sultan Sulu, diorang nak tuntut Sabah tu jadi milik mereka. And diorang pecah masuk Malaysia. Masuk Malaysia melalui laluan tikus dan cuba untuk memerintah kedaulatan Lahad Datu dekat Sabah. Tapi mengikut garis sempadan, Lahad Datu tu memang dalam sempadan Malaysia, memang tiada kuasa atas Lahad Datu. Dan kesan dia banyak kesan, bukan sahaja pemerintahan Malaysia jadi goyang, tapi banyak perwira-perwira negara kita terkorban dalam usaha untuk halau mereka pula. Contohnya, Inspektor Zulkifli Mahmad dia meninggal pada 1 Mac 2013 ketika pertempuran dekat Kampung Tanbur. Dan seorang lagi rakan dia, Korporal Sabaruddin Daud, yang turut meninggal pada hari yang sama dan dekat tempat yang sama. Dan lagi perwira negara kita yang turut meninggal. And dekat sini kita dapat tengok bahawa pentingnya persempadanan yang teratur dan ketat supaya orang luar tak dapat ceroboh masuk dekat negara kita. Jadi, apakah usaha yang kerajaan buat untuk halau mereka ni? Pada mulanya, Malaysia nak buat rundingan awal dan usaha diplomatik dan dengan buat rundingan secara aman lah tanpa berlakunya pertumpahan darah. Tapi mereka tak terima, so Malaysia terpaksa lancarkan operasi ketenteraan. Operasi yang dipanggil sebagai Ops Daulat. Ops Daulat ni dia dilancarkan pada 5 Mac 2013 dan dia melibatkan serangan daripada udara dan darat. Yang paling utama sekali adalah penguatkuasaan undang-undang. Jadi, Malaysia dah tangkap sebanyak 443 penceroboh daripada Singapura di bawah Akta Kesalahan dan Keselamatan. Jadi, untuk membendung perkara ini daripada berlaku lagi, kerajaan telah tubuhkan satu kawasan keselamatan khas iaitu Eastern Sabah Security Command (ESCOM) untuk kawal dan pastikan keselamatan dekat zon pantai timur Sabah. Jadi langkah-langkah yang kerajaan buat tadi tu terbuktilah untuk mempertahankan kedaulatan negara dan untuk menjamin keselamatan rakyat Malaysia. Sekarang kita tengok pula apa tu tuntutan bertindih. Secara mudah kita nak faham lah kan. Tuntutan bertindih ni apabila banyak negara dia nak tuntut satu wilayah tu atas beberapa sebab tertentu. Contohnya ketidakjelasan sempadan ataupun peraturan-peraturan yang longgar. Dan yang kedua, atas sebab kawasan itu adalah kawasan yang strategik, mungkin untuk kepentingan ekonomi negara masing-masing. Kiranya negara-negara ni berebutlah untuk apa yang mereka nak. Antara peristiwa ataupun kes di bawah tuntutan bertindih ini adalah satu kes di mana kita sebut kes Pedra Brahma ataupun kes Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih ini terletak kira-kira 24 batu nautika daripada Singapura, 7.7 batu nautika daripada Johor, Malaysia. Jadi pada mulanya sebelum kita merdeka pada tahun 80-an, pihak British telah membina rumah api di Pulau Batu Putih ni lah. Kemudian masuknya tahun selepas kita merdeka iaitu pada tahun 1979, Malaysia telah menerbitkan peta di mana
Pulau Batu Putih ini adalah di bawah wilayah Malaysia. Jadi bila Singapura tengok keadaan ni, Singapura macam kenapa di bawah Malaysia pula? Sepatutnya mestilah di bawah wilayah Singapura. Jadi Singapura mula filekan tuntutan terhadap Pulau Batu Putih. Kes ini dibawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa iaitu ICJ untuk diselesaikan. Jadi pada tahun 2008, 23 Mei, keputusan yang ICJ keluarkan adalah Pulau Batu Putih ini berada di bawah wilayah Singapura. So dengan usaha daripada ICJ ini, kita boleh lihat bahawa pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab atas pertikaian ini melakukan kerja mereka dengan baik, berjaya meleraikan apa-apa perbalahan antara dua negara. Dan sampai sekarang lah, Malaysia dan Singapura ada hubungan diplomatik yang sangat baik tanpa ada sebarang konflik. Okey, apakah itu isu-isu global? Isu-isu global ni adalah isu-isu yang menjadi masalah kepada semua negara dan memerlukan perbincangan oleh setiap negara untuk tangani masalah ini. Isu global yang akan saya dan Najiha cakap hari ini adalah pasal inflasi dan parti. Okey, now kita tengok apa tu inflasi. Inflasi adalah peningkatan harga barangan secara berterusan sehingga menyebabkan ekonomi menjadi mundur. Sekarang saya akan bicarakan macam mana inflasi ni jadi isu global dan bagaimana pula kaedah untuk kita selesaikan dia. Okey, first perkara yang menyebabkan berlakunya inflasi global ni adalah disebabkan peningkatan barangan komoditi asas iaitu bahan mentah, gas dan lain-lain dekat negara pengekspor. Inflasi ni bukan sahaja bagi kesan dekat negara pengimport tapi dia juga bagi kesan dekat negara yang mengeksport barang. Okey, kita tengok dulu apakah kesan inflasi barangan harga mentah ni dekat negara pengimport. First sekali, negara pengimport ni diorang terpaksa menanggung kos import yang tinggi. Contohnya negara Malaysia dengan negara UK. UK dia nak minta minyak sawit daripada negara Malaysia. Tapi pada ketika itu minyak sawit dekat negara Malaysia ni tengah berlaku inflasi. Maksudnya minyak sawit dekat negara Malaysia ni tengah mahal. Malaysia terpaksa lah tingkatkan harga minyak sebab dicampur dengan kos pengangkutan lagi, dicampur dengan harga keluaran lagi. Okay, apakah kesan daripada berlakunya inflasi global ni? Kesan yang pertama adalah berlakunya krisis makanan dekat negara miskin dengan negara membangun. Contohnya dekat negara Pakistan dengan negara Mesir, mereka sangatlah bergantung terhadap gandum yang diimport daripada negara Rusia dan negara Ukraine. Tapi bila berlakunya pergaduhan antara Ukraine dengan negara Rusia, harga barang tu automatik akan jadi naik. And Mesir nak tak nak diorang terpaksa tingkatkan harga roti dekat diorang punya negara. Langkah-langkah yang negara-negara ni buat untuk cegah daripada berlakunya inflasi ni dengan membuat dasar monetari yang berkesan, iaitu yang membabitkan Bank Pusat. Bank Pusat ni dia berperan yang penting dalam kawal inflasi dan menurunkan kadar faedah dan menghadkan pengeluaran wang. Contohnya Bank Pusat seperti Federal Reserve daripada AS dan Bank Negara Malaysia dekat negara Malaysia, diorang akan naikkan kadar faedah dan untuk kurangkan jumlah wang dalam ekonomi dan kurangkan permintaan rakyat. Isu yang kedua adalah parti. Parti ini stands for pendatang asing tanpa izin. Okey, parti. Jadi parti ni di mana apabila sekumpulan ataupun sekelompok maupun individu daripada negara lain datang ke negara lain dalam keadaan yang tidak sah. Maksudnya diorang datang ni tanpa pasport, tanpa permit yang sah lah. Kadang-kadang melalui jalan tikus. Contohnya melalui hutan, sungai ataupun laut. Apa puncanya berlakunya parti ni? Yang pertama adalah peluang ekonomi. Malaysia ni adalah satu negara yang boleh dikatakan pesat dengan banyak pembangunan, memerlukan banyak tenaga buruh. Betul? Okay, bila memerlukan banyak tenaga buruh, rakyat Malaysia mana kan yang sanggup nak bekerja tengah panas ataupun jadi bibik. Jadi pendatang asing daripada negara luar ni, dia datang untuk bekerja untuk sara hidup dia dan sara family dia. Itu dah membuka peluang kepada parti untuk datang ke negara kita.
Yang kedua adalah kestabilan ekonomi dan keamanan politik. Negara kita ni ada kestabilan politik dan keamanan ekonomi yang baik. Ada semua tu, parti ni dia ambil inisiatif untuk datang ke negara kita sebab kita punya negara aman. Contohnya Rohingya. Rohingya ni dia sendiri tak diiktiraf oleh negara dia, iaitu Myanmar. So diorang pun larilah ke Malaysia untuk mendapatkan tempat perlindungan. Yang ketiga adalah jaringan sosial. Bila adanya connection atau hubungan antara rakyat Malaysia dan negara luar yang tidak ada keterusan, mungkin rakyat Malaysia ni akan sebarkan maklumat tentang peluang pekerjaan yang ada kat Malaysia ni. Jadinya orang luar akan datang ke negara kita untuk mendapatkan pekerjaan tu dengan mudah tanpa permit dan kebenaran yang sah. So kesan dia berbalik juga kepada rakyat Malaysia, iaitu persaingan peluang pekerjaan. Bila parti datang bekerja kat negara kita, semua kerja dia bongkar kat negara kita, rakyat Malaysia nak kerja apa? Padahal salah rakyat Malaysia sendiri. Diorang yang tak nak kerja macam kerja buruh, kerja bibik. Jadi parti datang penuhkan pekerjaan dan rakyat Malaysia pun tak adalah kerja. Seterusnya adalah penyebaran penyakit berjangkit. Bila parti datang ke negara kita dalam keadaan yang tidak sah dan tanpa pemeriksaan kesihatan, mulalah diorang bawa penyakit-penyakit yang tidak diinginkan seperti AIDS, HIV dan sebagainya ke negara kita. Jadi negara kita terjejas dengan kesihatan yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah peningkatan kadar jenayah. Orang luar, orang asing yang datang ke negara kita, duduk di negara kita, dekat Malaysia ni kos sara hidup dia agak tinggi. Jadi mungkin mereka ni tak ada duit. Bila mereka tak ada duit, mulalah mereka nak merompak orang sana sini, nak curi duit, selundup, dadah dan sebagainya. Jadi kadar jenayah di negara kita ni meningkat disebabkan oleh kesan-kesan daripada datangnya orang-orang asing ni juga. Okey, so apakah usaha-usaha dan langkah-langkah pemimpin untuk menangani parti ini? Yang pertama adalah macam biasa, penguatkuasaan undang-undang. Kerajaan mengetatkan kawasan sempadan supaya parti sukar untuk masuk ke dalam negara kita. Dan kerajaan seharusnya memberikan denda kepada mana-mana majikan yang mengambil parti ini sebagai pekerja mereka. Contohnya, di bawah Akta Immigration 1959, mana-mana individu yang melanggar peraturan iaitu memasuki negara tanpa pas permit akan dikenakan denda sebanyak RM10,000 dan penjara tidak lebih daripada 5 tahun. So langkah yang terakhir adalah pendidikan dan kesedaran awal kepada rakyat. Para penasihat seharusnya memberi nasihatlah kepada majikan-majikan yang mengambil parti sebagai pekerja mereka supaya untuk tak ambil dah diorang sebagai pekerja. Jadi, kita membincangkan pula sejauh manakah pendidik masa kini menerapkan kesedaran kepada masyarakat berkaitan isu-isu global yang masih diperjuangkan di negara kita. Pertama sekali ialah dengan meningkatkan kesedaran sosial melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan iaitu kita dikenali juga sebagai PKN, dia berperanan penting untuk tingkatkan kesedaran sosial dalam kalangan masyarakat. Dan siapa yang berperanan untuk tingkatkan kesedaran sosial ni? Ianya bermula daripada kanak-kanak iaitu murid-murid, dan orang yang bertanggungjawab ni adalah guru. Guru sebagai ejen sosialisasi utama ni dia mainkan peranan yang sangat penting untuk bentuk kesedaran sosial pelajar melalui pendidikan kewarganegaraan. Antara langkahnya ialah guru-guru mengintegrasikan nilai kewarganegaraan dalam pengajaran, iaitu guru boleh gabungkan nilai-nilai macam toleransi, keadilan dan tanggungjawab sosial dalam setiap mata pelajaran. Sebagai contoh, kalau dalam mata pelajaran sejarah, guru boleh tekankan peristiwa yang tunjukkan kepentingan hak asasi manusia dan demokrasi. Seterusnya, apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh negara Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan dalam aspek ekonomi, sosial dan politik? Usaha negara Malaysia untuk mempertahankan kedaulatan negara dari aspek ekonomi pertamanya adalah dengan melaksanakan rancangan Malaysia yang ke-12. Rancangan Malaysia ke-12 ni menekankan usaha bersepadu untuk mempertahankan kedaulatan negara melalui berbagai strategi dan inisiatif.
Dan RM ke-12 ini adalah pelan pembangunan 5 tahun yang disediakan oleh Unit Perancang Ekonomi iaitu EPU di bawah Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan Malaysia. Pelan ini adalah kesinambungan daripada Rancangan Malaysia yang ke-11 dengan matlamatnya adalah untuk memperuntukkan bajet negara dari tahun 2021 hingga tahun 2025 bagi semua sektor ekonomi di Malaysia. Antara langkah-langkah utama yang diambil dalam Rancangan Malaysia ke-12 ini ialah memperkukuhkan pertahanan dan keselamatan negara. Dari aspek politik, iaitu pengukuhan demokrasi. Dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali memainkan peranan penting dalam memastikan kedaulatan negara dihormati di peringkat antarabangsa. Pendekatan ini membolehkan Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik dengan pelbagai negara tanpa terikat kepada mana-mana blok kuasa besar sekaligus memelihara kepentingan nasional. Dan dari aspek sosial pula adalah pembangunan modal insan. Kerajaan Malaysia menitikberatkan pembangunan modal insan sebagai asas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan dan meningkatkan daya saing negara. Kerajaan memberi penekanan kepada pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualiti modal insan. Ini termasuk memperluas akses kepada pendidikan berkualiti dan program latihan kemahiran untuk memenuhi keperluan industri.